So ini apa kau nak buat? Aku nak makan ayam masak lemak dengan sambal belacan mangga. Sambal belacan mangga. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi sila pedas. Kita tambah lagi sikit sambal belacan ni. Habiskan je lah sambal belacan ni. Oi, pedas. Welcome back to YouTube channel Syarikwan. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan ayam masak lemak dengan sambal belacan mangga. Belacan mangga ni aku tengok dah seram lah ni. Rasa dia ni tak tahu macam mana. Takkan try juga sambal belacan mangga ni. Sambal belacan mangga. Cili dia betul-betul hijau-hijau cili dia. Cili api ni aku pun dah tak sabar sebenarnya. Dah lapar gila dah rasa ni kan. Sedap ni. Masak lemak memang kena lah. Kalau sambal belacan ni dengan ayam masak lemak ni memang kena. Serius, aku pun dah tak sabar. So apa lagi kau tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Taruh sambal belacan mangga ni kat sini. Pedas ni, pedas. Aku pun tak boleh nak habis kan. Sebab pedas aku rasa ni. Dan nama pun sambal belacan cili api pula tu. Memang betul-betul pedas ni. Bismillah, bismillah. Ni sambal belacan. Boleh tahan pedas juga. Ni memang betul-betul sedap lah. Combination sambal belacan mangga ni dengan masak lemak ni memang betul-betul kau. Mesti korang tertanya kan, kenapa pula makan sambal belacan dengan masak lemak ni? Masak lemak ni makan dengan sambal belacan kan. Sebab masak lemak ni tak pedas tau. Belacan ni dah pedas. Tambah buat mangga ni ada manis dan masam-masam sikit kan. Betul-betul kena lah. Ni sambal belacan. Tak ayam sikit. Aku tak tahu nak cakap apa, tapi sila pedas. Sebab aku guna banyak cili tau buat sambal belacan ni. Cili betul-betul banyak aku guna. Ni dia walaupun pedas, tapi dia memang ke arah-arah sedap betul lah. Dia bila kau makan kau rasa macam nak tambah nasi tau. Sebab dengan sambal belacan mangga ni. Memang sambal belacan ni dia lebih kurang macam budu lah. Budu kalau ada makan apa-apa ada budu, memang kau akan tambah nasi je lah. Kita tambah lagi sikit
Macam ni. Oh, memang kena. Ayam. Aku kat cakap apa lah, tapi serius sedap. Berapa dah pula tu, kita letak je lah, habiskan je lah sambal belacan ni. Ui, dia ria pedas ni. Oh, sambal belacan ni. Oi, pedas. Nampak cili-cili kan? Oh, aku kat cakap apa? Kau kena try sini. Kan aku cakap pedas. Oh, ramai cakap aku bohong kan. Memang ramai cakap aku tipu lah. Manja sangat lah, makan pedas pun tak boleh. Tapi aku letak 20 biji cili api, batu mangga dengan belacan sikit. Oi, sedap Tapi serius pedas tu. Pedas gila ni. Kau boleh try sendiri lah. Oi, pedas-pedas. Banyak juga air aku minum ni. Ui, pedas tak hilang. Okay, itu saja video aku untuk ini. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa next video, okay? Alhamdulillah, aku pun dah tak tahan dah ni. Serius pedas. Ui, sambal belacan aku tak tahu pula pedas macam ni kan. 20 biji cili aku letak ni. Kau kena try sendiri lah. Nanti korang cakap aku bohong apa, try sendiri tak apa. Oh, aku berat tak tahan ni. Jumpa next video. Kau jangan lupa like, follow and share. Apa pun memang sedap.